Okay guys, kalau korang yang tengah cari tablet Android yang bagus bawah RM2,000 tu memang tak banyak in the market. Let's be real. Yang ada pun satu je aku boleh kata, iaitu Xiaomi Pad 7. Yes, aku tahu setengah orang tak berapa minat dengan ekosistem Xiaomi ni. So, aku ada satu tablet untuk korang semua yang mungkin menjadi pilihan korang kalau korang tak suka Xiaomi tu. Iaitu Honor Pad V9 ni. So, mari aku cerita apa yang best pasal tablet ni. Let's go. To be honest, kat sini tablet ni memang sangat sesuai untuk profesional ataupun pelajar yang memerlukan tools yang dapat memudahkan kerja korang ataupun kerja harian tu. Dari ciri-ciri seperti AI Meeting Translation untuk pecahkan language barrier tu kalau korang tengah in call, tiba-tiba ada orang bahasa lain, pisang kan. Tapi jangan bimbang, dengan Honor V9 ni korang boleh translate je kat sini. Lepas tu, dia juga ada AI Smart Summary yang boleh simpulkan nota-nota korang yang panjang tu. Semua fungsi-fungsi ni reka untuk korang memudahkan kerja dan memendekkan kerja. Sangat efisien kat sini. Tambahan lagi, Honor Pad V9 dilengkapi dengan aksesoris seperti keyboard detachable yang lengkap dengan touchpad dan juga Honor Pencil untuk tulis ataupun nak melukis dengan mudah tu. Dan by the way, dua aksesori ni korang dapat percuma, tak payah beli. Tablet ini datang dengan skrin 11.5 inci dengan resolusi 2.8K dengan refresh rate 144Hz. Memang smooth gila. Bayangkan geng, paparan yang super clear dan smooth buat semua kerja grafik ataupun baca dokumen lebih selesa kat sini. Bukan takat tu je, dia punya screen to body ratio pun agak tinggi iaitu 88%. Lepas tu warna yang dihasilkan pada skrin ni pun sangat tinggi iaitu 11.07 bilion warna dengan DCI P3 Wide Color Gamut. So color dia memang sangat accurate dan kalau korang yang edit gambar dekat tablet ni pun memang tak ada masalah. Dan jangan lupa juga dia juga datang dengan beberapa fungsi eye protection macam Honor Eye Protection Display dengan teknologi ID Focus Comfort serta sijil seperti TUV Rylan Low Blue Light dan flicker free untuk kurangkan keletihan mata korang, terutamanya bila korang yang berjam-jam kerja depan tablet ni. Fungsi ni memang sangat berguna walaupun korang rasa macam gimmick, but it's actually help lah untuk mata korang, tambah lagi korang yang tinggi punya screen on time tu. But performance pula, Honor Pad V9 ni dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 8350 Elite. Chipset yang solid jugalah, tak kisah dari segi daily performance hinggalah main game tu, semua lancar je. Lepas tu juga dia datang dengan 24GB RAM termasuk 24GB Honor RAM Turbo kat sini. So total wise 24 lah, tapi dia memang tak datang lah 100% 24GB kat sini. Dia cuma ada RAM expansion je lah. Lepas tu dia datang dengan storage yang agak besar, 256GB storage. Memang takkan jadi masalah untuk korang simpan file-file besar ataupun video yang beresolusi tinggi tu kat sini. So macam aku cakap tadi, dia ada banyak fungsi AI. So antara fungsi AI yang datang dekat tablet ni adalah AI Meeting Translation, di mana korang boleh guna fungsi ni untuk terjemahkan masa meeting tanpa risau tentang language barrier. Lepas tu AI Smart Summary berguna bila nota atau artikel yang panjang korang boleh simpulkan point penting dalam masa sekelip mata je, macam settle lah. Dan selebihnya dia datang dengan fungsi-fungsi yang korang expect lah yang ada dekat telefon-telefon Honor macam Magic Portal, lepas tu dia punya Honor Connect dan banyak lagi kat sini. Macam aku cakap tadi, korang akan dapat free dua aksesori iaitu dia punya keyboard dan juga dia punya pencil. First kali dia punya keyboard ni adalah jenis detachable dan dia ada juga di integrated touchpad. So korang boleh guna tablet ni macam guna laptop bila perlu tu. Fungsi touchpad dia pun memang sangat responsif, menjadikan dia sesuai untuk tugasan pejabat harian ataupun mesyuarat online tu. Yang kedua pula, dia punya Honor Pencil ni memang nice. Dia punya response time dia pun tak adalah delay sangat. So kalau korang nak menulis ataupun nak melukis, takkan jadi masalah kat sini. Untuk selebihnya pula, aku cerita sikit lah kan dia punya spek selebihan itu. Dia datang dengan bateri sebesar 10,100 mAh yang mampu memberikan korang jangka masa yang lama jugalah penggunaan korang dengan tablet ni. Dan jangan bimbang kalau korang rasa takut bateri habis, dia juga datang dengan 35W supercharge yang tak ambil masa yang lama sangat untuk charge fully. Dan of course lagi satu, dia juga tak berat dan juga dia nipis iaitu 475g untuk berat dia dan hanya ketebalan 6.1mm sahaja. Dan untuk warna, dia datang dengan dua warna iaitu warna putih dan juga warna kelabu. So warna ni tak penting sangat sebab apa, at the end of the day korang akan pasang dia punya keyboard agak. So kalau korang yang nak awal-awal flat sikit, boleh lah ambil warna kelabu bagi nampak premium sikit kat sini. Dan yang terakhir sekali adalah audio dan juga dia punya connectivity. Untuk audio, dia datang dengan 8 speaker dengan IMAX Enhanced dan Honor Spatial Audio. So kalau korang yang suka tengok movie, suka tengok Netflix, binge watching anime, this tablet sangat sesuai untuk korang untuk harga bawah RM2,000. Percayalah cakap aku. Dan untuk connectivity pula, dia ada sokongan untuk Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lepas tu dia punya Type-C pula adalah jenis USB 2.0. It's not the fastest but okay lah kat sini lah. But overall, dia punya connectivity memang standard untuk sebuah tablet yang datang pada tahun ni lah sebenarnya.
So dengan starting price RM1,999 ataupun RM2,000, bagi aku Honor Pad V9 ni antara kompetitor yang terbaik untuk Xiaomi Pad 7 tu. Bagi aku dua-dua ni bagus, but in my opinion aku prefer Honor lagi sebab speaker dia power, and also dia punya integration dengan dia punya sistem-sistem lain pun power. Bercakap pasal sistem-sistem lain, nanti aku akan buat video ekosistem di mana aku akan menggunakan semua Honor punya produk sebagai ekosistem. So stay tune for that. So apa pandangan korang tentang Honor V9 ni? Beli ataupun skip? Cuba tulis kat comment section tu. So itu sahaja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.